Alhamdulillah, Allah memberkati majlis kita pada hari ini. Walaupun tetamu datang bersambung-sambung tuan-tuan, tetapi tempat duduk kita cukup, Alhamdulillah. Dan insyaAllah menu kita cukup untuk semua yang hadir pada hari ini, insyaAllah. Ya, gulai kawar masih ada lagi. Jemput yang baru hadir, jangan segan, jangan malu, insyaAllah kita jamu selera apa yang ada. Panas. Terima kasih. Selamat datang kepada tamu yang baru hadir, jemput masuk. Saya melihat ramai kenalan. Tadinya ada juga daripada jemaah Masjid Al-Amsyar, Masjid Al-Rahimah, Masjid Hidayah pun ada. Subhanallah. Selamat datang, kami ucapkan ke jamuan semata muka pas kawasan Wangsa, insyaAllah. Betul, selamat datang. Seronok ke kami di pihak Jawatan Kuasa Majlis, sangat seronok dengan kehadiran tuan-tuan dan puan dari berbagai tempat, berbagai masjid, berbagai kawasan tuan-tuan, termasuk rumah terbuka kita. Pihak majlis sangat mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan. Selamat, jadi jangan lupa untuk selamat menjamu selera. Dan juga diucapkan kepada terima kasih kepada Jabatan Aman yang menjaga lalu lintas. Subhanallah, hanya Allah dapat balas sekalian. Bertukar lumus, ya Allah, subhanallah. Terima kasih banyak-banyak kerana melancarkan penggerakan aliran kereta pada hari ini. Alhamdulillah. Ya, betul. Daripada awal tuan-tuan, seawal pukul mungkin 9 lebih tuan-tuan, sehingga sekarang tu tuan-tuan sedang bertugas untuk memastikan keadaan kita lalu lintas lancar tuan-tuan. Ucapan terima kasih, setinggi-tinggi terima kasih diucapkan kepada Jabatan Amal kita dan seluruh AJK yang bertugas bertungkus rumus pada hari ini. Jadi tuan-tuan, AJK kita jangan lupa untuk terus sabar menjamu selera. Yang mana nak makan lemang jangan lupa ambil dulu, simpan dulu sikit. Air balang kita jangan lupa, nanti tak sempat. Yang jaga dekat gulai kawah tu saya rasa daripada tadi berdiri tu. Boleh bergilir-gilir tu. Sama-sama makan juga, insya-Allah. Jadi saya ada orang tanya, macam mana nak kenal pasti siapa tuan rumah kita ni? Saya nak awal dengan kepada semua para tetamu, tuan rumah kita, antara yang memakai baju Melayu yang lengkap. Itulah yang akan meraihkan kalian tetamu semua yang hadir pada hari ini. Ya, betul. Tapi kalau bukan tuan rumah, betul yang lengkap. Ya. Tetamu je kita bagi merasa. Jadi atau mungkin cara kita ada teka-teki lain ke? Saya simpan dulu. Sebab saya risau semua VIP tengok saya macam